Dia pandai ni. Sabar. Oh, Astaghfirullahaladzim. Okay, ready. Siapa ni? Tak nak lah. Pergi sana. Nyampah. Okay, di sininya Zuriel dan juga Irfan botak ingin melawan. Astaghfirullahaladzim, kena saya pula. Okay, tak apa. Kita tengok di situ Zio paling hebat melawan Irfan. Dan juga Irfan terpelanting di sana. Dan jauh sangat itu. Dia kentut-kentut di situ. Dan Irfan pukul angin di situ. Dan juga Zuriel sedang mengajarnya. Irfan botak cuba untuk mengalahkannya tapi gagal. Dan dia terbaring di situ. Nampak pula. Okay. Dan dia terbaring di situ. Dan juga bawa pupu. Jangan dekat sangat. Okay. Zuriel lepas tu dikelahkan oleh Irfan botak. Irfan botak hampir mati di situ. Dan dia akan mati. Lepas tu Zuriel kejar dia. Lepas tu apa tadi? Lupa. Okay, Zuriel lompat. Apa benda aku cakap ni?